Assalamualaikum guys. Okey, sambungan part yang ketiga iaitu part akhir yang mananya multi axle tengah menuju ke mobil crane Liebherr LTM 1500 500 tan di sebelah sana, dan kerja-kerja melaunching ataupun mengangkat pipe rack ke atas span mungkin sebentar lagi. Moga-moga dipermudahkan segala urusan untuk abang-abang operator crane kerja yang amat mencabar pada hari ni, mengangkat pipe rack sepanjang 110 meter 110 meter. Apa yang kita lihat di sini adalah satu kerja-kerja yang paling mencabar yang mananya nak mengangkat pipe rack sepanjang 110 meter ni. Bukan calang-calang punya kerja ni. Multi axle pun dah keluar daripada pipe rack. Yang sebelah sana pun sama. Biasa diorang akan angkat pelan-pelan lah, slow-slow, baru tu diorang akan swing. Diorang akan swing dan meletakkan pipe rack dekat atas span. Nampak tak tiang span dua, sebelah kanan dengan sebelah sana. Tapi pipe rack kali ni saya nampak memang ketebalan dia memang agak tebal lah, dia punya besi dia. Sebab pipe yang nak letak tu sebenarnya kecil je tu, macam yang sebelah tu. Cuma je pasal panjang dia tu memerlukan 110 meter bagi orang kata kestabilan pipe duduk dekat dalam besi tu. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Ada orang kata nak letak pipe besar sangat, kemungkinan tak besar sangat lah, sebab dia sekadar pipe yang boleh menampung bebanan air. Bebanan air dalam pipe tu, pipe tu boleh menampung pula dekat atas besi, dekat dalam besi tu sepanjang 110 meter. Kalau kita lihat tengok besi yang sebelumnya kan, nampak tak berapa besar sangat. Lagi satu, dunia besi dia pun nipis, sesuai lah dengan pipe yang duduk dekat dalam besi tu. Kalau yang ni kita tengok, kita dah boleh imajinasi macam mana besar pipe yang duduk dekat pipe, besi pipe 100 meter ni, 110 meter. Dan anggaran beratnya 140 tan tu sebab dengan menggunakan dua crane, satu crawler crane, satu mobile crane 500 tan dengan crawler crane 260 tan bagi mengangkat pipe rack ni.
Alhamdulillah, maka kerja-kerja mengangkat pipe rack sepanjang 110 meter 140 tan beratnya selesai pada hari ini. Sebentar lagi jalan utama pun akan dibuka semula jadi terima kasihlah kepada pengguna jalan raya yang bersabar mengikuti jalan bandar moga-moga semuanya dipermudahkan segala urusan. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Azmi Yaakob. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.